Sebab macam gelang you, semua saya buat dekat social media pasal gelang you. Yang I rasa Apa? Sibuk cakap apa? orang kata you Tengok. Dia nak cakap sini ketawa. Saya tak tahu macam mana. Tak apa, kita sabar dulu. orang cakap apa? You cakap apa? pakai gelang dari siapa entah macam tu. I rasa you tahu siapa yang kasi gelang ni. Okay. Bukan gelang ni pakai gelang baru ke? Yes. Okay dah. Takut lah bila jadi netizen nampak. Saya dah tolong korang, okay, dah tolong. So, cuma saya cakap, you 5 lagi pagi. masih hidup dalam your past. Really? I'm living the Bella present. YB 5 lagi. Okay. So, kita dah settle, kita move on pada topik asalnya. Jawapan apa? Tak, jawapan tak. Gelang tadi lah. Tak ada apa-apa. So, kita move on, okay? Yes. Ada orang dah memberi jawapan. So, janganlah salah sangka lagi. Kesian nanti YB. Tu, ramai kata gelang tu dari someone. Siapa? Memang daripada someone pun. Someone tu siapa? Itulah orang nak tahu. Betul je. Tak tanya you lah siapa. Itulah tu. Dia takut. Dia takut nak cakap. Tak apa. Orang yang takut nak cakap tu lah tahu kebenarannya. Okay, perlu. Takut je. Astagfirullahaladzim. Baru dia kat dia lah. Yeah, so dia tak sekali over. So, I cari yang sangat simple. The simpler the better. Kita lah hidup ni. Tapi you suka tak? You suka tak? Apa je tak suka.